pemantauan TV PSS Talks. Pada hari ini, berlangsungnya program mentor-menti sasiah murid di Dewan Sekolah Kebangsaan Pematang Terengganu. Objektif program ini ialah untuk membina jati diri murid dan sasiah murid. Jom kita tengok. Skor dimasukkan di dalam bakul. Apakah di dalam skor itu kita tunggu dan kita lihat. Tiga UIA Encik Muhammad Faiz dan juga Ustaz Abdullah. Tiga UKM Puan Aini Nabia dan juga Puan Sakina. Cikgu ada di tepi dewan yang ada lagi, yang sedang bercakap ni pun ada lagi. Bagi PMS, bagi je. Saya pilih cikgu bagi je. Terima kasih. Dan salam sejahtera. Terima kasih kepada kru TV PSS memberi peluang dan ruang kepada Unit Bimbingan dan Kaunseling membuat sedikit outreach berkenaan dengan program hari ini, iaitu peluncuran mentor-menti sasiah tahun 2025. Besar harapan kami Unit Bimbingan dan Kaunseling untuk melaksanakan program di bawah amalan Sekolah Penyayang, yang mana kita menitik beratkan aspek kepedulian atau concern di kalangan mentor dan mentee. Jadi program ini dilaksanakan setiap tahun, cuma perbezaannya untuk tahun 2025 kita menekankan pendigitalan, yang mana semua pelaporan akan dihantar melalui atas talian. Jadi kita mengurangkan penggunaan kertas, selamatkan pokok. Jadi Unit Bimbingan dan Kaunseling mengharapkan kerjasama yang amat jitu daripada semua warga sekolah. Sepanjang tahun program ini dilaksanakan di SK Pematang Terengganu, guru-guru sangat komited dalam melaksanakan program yang dianjurkan di bawah Unit Bimbingan dan Kaunseling. Sekalian penghargaan dan ucapan terima kasih juga kepada barisan pentadbir, semua guru serta murid-murid dan juga ibu bapa. Sekian, terima kasih.